May the stars guide you to victory. Mak tengok live dah open dah. I hope I didn't forget something important during today's patrol. May the stars guide you to victory. Sekejap lagi. Sekejap lagi nak mula ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua yang hadir pada malam ini. Bersama saya lagi sekali untuk hari kedua MLBB Detect Tournament League. Hari kedua yang akan mempertemukan antara Drone Knight dan Zero Lion. Okay, adakah anda sihat semua? Ini yang perlawanan sedap. Huyu ya ke? Seru lah, seru. Seru lah. Seru, kejap lagi kita tengok seseru mana perlawanan kita. You all dah ready belum? You all dah ready ke belum? You all semua dah ready ke belum? Golden Zero Lion tu power, ya ke? Golden Zero Lion tu power ke? Ush, awal dia semangat Ni semua dah yang tengah menonton ni dah semain syak belum? Salam isyak kepada semua. Sekejap, kita menunggu seorang lagi. Ya, saya. Apa nak live? Dia menunggu. Jangan macam kami. Relax lah. Kalau menang kan adat. Okey? Kalau menang adat. Kalau dua-dua menang, macam mana nak tahu siapa kalah kan? Jadi biasa lah tu. Kalau menang adat. Tak ada hal. Biasa tu, biasa. Kalau menang, adat. Jadi biasa. Okey. Nampaknya semua dah masuk, semua dah ready ni. Padu tu Nameng. Nameng mana Nameng? Saya tak tahu Nameng yang mana. Semangat Zero Lion. Nameng yang mana? Tolong bantu yang masuk ni, tolong bantu tap screen, share. Bagi dia orang semua tengok. Bagi budak-budak semua tengok. Sayang nanti dia orang tak tengok, rugi ni. Kan?
tengah sikit. Bantu saya tap screen, share. Okay. Terima kasih ya. Terima kasih yang tap screen, terima kasih yang share, repost. Okay, semua dah ready ya. Saya nak tanya dia. Sekejap. Apa pula? Okey. Okey dah ready. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan kena tekan ready, kena tekan button ready. Biasalah sinaming saya tekan. Syah ni tak tekan button ready. Tak ready. Tak ready. Bila dah ready. Bila dah ready. Okey. Tapi dia tak tekan. Kal tekan dia, suruh dia tekan. Suruh Syah tu tekan. Okay, bantu dia tap screen, share. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Audio game kuat ke? Lupa nak tanya. Saya set. Kalau audio kuat sangat, bagi tahu saya nanti. Okay, bantu saya tap screen, share. I'm born Your with team talent. is Kuat sangat, banned. bagi tahu. Okay? Welcome baru masuk. The clouds are ever shifting, Your but his team heart is remains banning. Saya steadfast. ada ni. Ada. Tapi saya tak naklah menonjol pula tiba-tiba kat sini. So bagi dia orang bermain. Kita nak buat konten yang cantik, tak payah ada gambar saya yang terlalu handsome. So saya off camera. Mantap. Cik Kam. Welcome to the greatest magic show of all Your team time. is banning. Busy. I am not the only one bound Your by team these is banning. chains. Siapa yang mau masuk tu welcome Selamat datang ke Your DK team Training is Advancement correct. Center, pusat latihan kemahiran Mechatronic. Hari ni hari kedua untuk MLBB Tour League Detect antara Drone Knight dan Zero Lion. Bantu share, tap screen share, buat share je dekat siapa-siapa tu. It is in despair that I see Your the team is fondest picking. hopes. Cik Kam share dekat Muar District Legend. Ara nak tengok, aku dah lupa. I am the Your power of team is light picking. incarnate. Kenapa? Thank you Carl. Sampai 10 orang awak share. Terima kasih. Butterfly is born Share by kat thy group, share wish, kat asrama. Share je. guided by lantern's light. Welcome to Grok's Castle, team tiny is picking. friend.
Maksudnya untuk awal-awal ni pilihan-pilihan mereka ni antara favorite hero, OP hero di dalam ML dekat MPL pun ni antara favorite hero match dia ni. This land is our home. Ground by heaven's Normal mandate. Your My name legacy shall antara endure. yang diminati dan selalu di-pick. Nampak game ni macam seru sikit lah. Plan dia, kalau you all tengok plan dia, pick dia. Thank you Kai. Thank you so much. Pon saja. Here comes the brightest flare in Your this team galaxy. is banning. Terima kasih. Thorns remain, should Your team petals is fall. banning. Go Zero Lion. Okay. Tengok Nathan Kimi. Tu Nathan dah Your kena ban team atas tu. is banning. Of imprisonment. Bapa tak main. Bapa cuma I've been waiting Your for too team long. is banning. Nak join macam mana? Nak join tournament ni ke? First kali kena jadi pelajar di tech. Kedua, baru boleh mendaftar untuk intergame. Ni nama dia intercollege. Ini dalam I college. am a daughter of Northern Vale. Your team I is swear to picking. protect it till my last breath. Saya lah. Lah respect band semua. Oh ya ke? Dia kenal ke? Time kita dorang dulu tak ada. Jangan risau. Macam saya cakap sebelum ni, kalau kita punya game ni jadi, kita akan mempersatukan alumni, antara alumni. Mau repeat boleh ke? Mau repeat? Besok kan ada lagi. They call me a hero because Game I ada saved lagi. my nation from Besok falling tak ada. apart. Untuk jadual dia, besok tak ada ni. Your team is picking. 18. LSB akan bertemu dengan Ronald. Aduh, ISS tu. Tu dia. Tu yang sedap tu nak tengok. See value in me? Eh. You should. Gol. Alamak. Saya nak jaga gol lagi. Saya nak ni lagi. Dah berapa bos? Kita 3-1 tu tinggal tu. Kita nak kejar susah ni. Menang final dapat berapa? 200 je. 200 ringgit. InsyaAllah ada medal lah. Kita nak kejar Buriram tu 3-1 kot. Yang saya tengok tadi Selangor tadi yang leading. Welcome. Selamat datang kepada yang baru sampai ni. Hari ni kita ada hari kedua MLBB Tour League antara DTech. Antara pelajar-pelajar DTech. Welcome to Mobile Legends. Untuk 5 pengetahuan you all seconds till juga, the enemy reaches the hari ni battlefield. saya Smash test them. pakai PC direct. So kita tengoklah macam All mana gameplay troops deployed. ke, grafik ke. Okay, jika ada apa-apa yang berlaku, ada error ke, lag ke, bug ke, saya mohon maaf lah. Dan boleh je beritahu kan, ada test ni, ada bug ni. Didi and Friend. Yelah tu, Didi and Friend lah tu. Kan dia 5 orang, Didi dan kawan-kawannya. Didi dan kawan-kawan. Saya rasa siapa yang menang? Siapa yang boleh menang? Saya tak pernah tengok gameplay daripada kedua-dua belah pihak. Saya mungkin boleh bagi kredit lah kot kepada katanya buat
Zero Lion kuat. Jadi kita boleh tengok lah macam mana Zero Lion ni memanfaatkan kekuatan dia tu kan. Dia datang lah. Tim didik and friend. Betul-betul tim didik and friend lah tu. Jangan tak tengok mana yang tengah bergasak di kat sini kat sini. Nampak ni sedang mempraktikkan sesuatu. Ada satu cubaan daripada Apple Back Power mungkin. Okey, untuk ni dah sampai level 4 sama duit masih seimbang. Beza sikit je. Zero Lion sedang memulakan turtle. Okay, kalau dah mula turtle dan 5 turtle. Okay, bagi mudah. Oh, nampaknya di KS. Okey, turtle telah diambil oleh tim ni. Drone Knight. Oh, first blood daripada Drone Knight. Oh, dibalas semula oleh Zero Lion. Nampaknya sekali lagi double kill di situ. Nampaknya guys, kawan-kawan. Okay. Wah, sedikit lagi hyper. Okey. Cepat larikan diri. Anda mesti selamatkan diri. Oh, nampaknya mereka telah bergasak pada waktu awal Nampaknya Didi and Friend awak ni. Nampak ni, tim Didi and Friend ke ni? Didi and Friend dah ni. Kita tengok tu gameplay mereka macam ni. Okey, hampir. Nasib baik Flicker membantu dia. Banyak Flicker membantu Kena ucapkan terima kasih kepada Flicker. Terima kasih Flicker kerana telah menyelamatkan saya. Selamat datang guys. Kepada yang baru masuk tu, welcome. Okay. Oh, nampaknya masih gangguan mental daripada dimulakan daripada Drone Knight. Alamak, saya terlepas di sini. Di bahagian sini kita terlepas. Oh, gameplay yang baik. Keadaan yang baik. Tak tahu. Okay, belum dapat tahu lagi. Saingan yang kuat juga. Betul-betul. Sengit ni. Sengit tak apa bang. Jangan sengit. Sengit tak apa. Jangan sengit. Okey, nampaknya ada satu percubaan untuk dicuba oleh Brody Selamat hari anda. Segera. Okay, belum ada team fight lagi. Belum ada lagi. Mungkin kerana marksman ni masih jauh lagi. Ini dia. Dani. Okay, nampaknya gerakan yang kuat daripada tekanan yang kuat daripada Tarizwa sama. Ini tanpa nama. Tanpa nama ni titik je nama ni. Tekanan lagi sekali diberikan di bahagian goal lane. Sekali lagi pergaduhan berlaku di bahagian turtle. Tengok. Boleh komen lah. Sekali lagi dibuka. Habis sedang dibuka. Kita tengok mana yang sedang bertahan. Hyper mati. Okey, kedua-dua hyper mati. Okey, peluang 50-50 mendapatkan turtle. Nampaknya mereka hanya gaduh untuk mendapatkan kematian saja. Mereka tidak fokus kepada turtle. Kerana kedua-dua hyper mereka telah pun arwah. Station Didi and Friend baik. Itulah nama Didi and Friend. Kena jaga tu. Nama tidak memberikan apa-apa. Drone Knight. Didi and Friend. Didi. Dia zoning. Mungkin kelebihan daripada saya tengok permainan ini, balance je. Bezanya adalah zoning daripada Drone Knight ni nampak lebih fokus kepada objektif. Bila dia fokus kepada objektif, dia nampak peluang tu, dia dapat keputusan lah. Okay, nampaknya turtle sudah dimulakan oleh Hyper daripada high. Belah bawah tahu belah bawah tapi nampaknya berjaya Zero Lion mendapatkan turtle keduanya.
cubaan lagi. Mungkin dekat area weak game sedang tim belakang dengan Noktah. Noktah ni nama dia dot. Pemangsa dulu dot. Nampaknya belah bawah ni nampak macam ada sesuatu yang sedang dicuba untuk ditry ke belah atas. Kedua-dua tim zoning yang baik. Mereka macam dah baca sesuatu dan sebagainya. Okey, nampaknya satu pembunuhan yang cantik yang dibuat. Memastikan kaca dia punya rover terbantut. Red team turret has been destroyed. Mungkin ada satu sekali lagi. Kedua 3 4 bang. 4. Hero has been slain. Okey, nampaknya mereka ditekan. Okey, ditekan di bahagian sini pula. Mungkin ada satu lagi tekanan yang diberikan. Tidak. Adakah Syah ingin membuat sesuatu yang di luar jangka? Blue team turret has been destroyed. Top lane telah dipecahkan oleh Dot. Mungkin di bahagian tengah pula tekan terusnya oleh Dani dan Batu. Batu betul lah, Roma ni nama dia Batu lah. Batu. Dia nak cakap apa? Apa cakap macam mana? Terus dulu. Okey, ada lagi. Kanan, masih diberikan. Kita objektif seterusnya, iaitu objektif turtle sedang dikejar untuk dapatkan turtle lagi. Jadi kita tengok mungkin akan ada peperangan yang akan berlaku. Satu dua, tiga. Okey, masih belum ada kematian lagi. Turtle berjaya didapati oleh Drone Knight. Mati Roma. Raja telah mati. Sekali lagi dia mati. Double kill untuk MM. Okey, Dani. Okey, kita tengok di bahagian Dino mati. Kedua-dua itu telah mati. Yes. Kanan diberikan seterusnya oleh Brody. Okey, untuk memastikan kematian total kepada Batu. Okey, nampak dia masuk sahaja. Marksman ni tak ada ubat ni. Okey, awal lagi. Game awal lagi. Semangat terus. Banyak lagi. Buat masa ini Zero Lion kekurangan 5,000. Kita tinggalkan 5,000 poin. Tengok si tadi 7,000. Oh, kaya sangat ni MM ni. Okey, tengok daripada ni MM ni kaya sangat ni. Maknanya kena jaga-jaga. Batu ni pun antara yang kaya kekayaan itu hampir sama dengan MM daripada sebelah. Dia akan serangan lagi sebelah atas. Dia ada tahan tahu atau tidak tahu. Dia poking yang dibuat. Kaja satu pilihan yang baik. Ya, jika daripada draft ini saya nampak tadi Kaja adalah salah satu pilihan yang baik. Kemungkinan untuk menangkap mid lane ataupun menangkap MM. Sebab MM ni pun kompak lah. Baik, hampir mati. Okay. Dikejar dan terus dikejar oleh Batu. Ditahan Batu. Maknanya zoni mereka lebih kepada Lord. Jadi kita tengok mereka ada 4, bertemu 4. Ayo tim Drone Knight. Ayo. Oh, tu nampak tu. Dah kaya sangat ni. Kena buat shutdown kita nak dapatkan satu. Lord telah berjaya didapatkan oleh Drone Knight. Lord telah melalui jalan atas. Okay, jalan panjang long lane. Okay, perjalanan tu mengambil masa dan kesempatan untuk Lawrence dan weak game hidup. Okay, weak game boleh hidup dan
Lawrence boleh hidup. Blue team turret has been destroyed. 4 defend. Oh, Blue team hero has baru been sebut, slain. baru je sebut tonton dan membuat. Perlawanan masih lagi di bawah 12 minit. Jika pandai untuk membuka, diberikan peluang kepada mereka. Ini boleh pilihkan lane dulu sebelum mereka menekan. Blue team hero Oh no, sekali lagi Lawrence ditekan. turret has been destroyed. Wah, satu perlawanan yang baik dan Turret has been tekan. destroyed. Review saya. Blue team base turret has Gamenya been game. destroyed. Terima kasih Nas for the rose. Okay, thank you Nas for the rose. Victory! Victory. Nampak? Okay, daripada gameplay ni ya, memang satu perlawanan yang agak baik pada permulaannya. Mungkin ada sedikit kekurangan di bahagian objektif pemilihan hero daripada awal. Tapi daripada saya mungkin bantuan kurang daripada support untuk bawa pada Roma menyelamatkan keadaan. Mana boleh ni? Kenapa mana boleh? Thank you yang masuk. Saya pun tak pandai sangat cakap. Tapi saya buat-buat ada je lah. Kita akan masuk ke second round. Sebelum masuk ke second round, kita boleh tengok data dan analisis. Tengok macam mana kemudahan, kesenangan Dani dalam menekan turret. Okay, dan bagaimana apa perbezaan team fight participant antara Roma, Zero Lion dan Drone Knight. Jadi beza sikit. Suara pengulas slow. Oh, slow okay, mungkin suara pengulas tu slow, tak kuat sangat. Okay, jadi bila tekanan diberikan kepada Roma awal menyebabkan kematian yang tinggi dan dua turret turtle pertama telah menyebabkan 3 kematian yang dimenangi oleh Drone Knight tadi. Turtle pertama, turtle kedua diberikan kepada Zero Lion dan ketiga oleh Drone Knight. Selepas itu berdesup terus naik ke atas. Tak boleh nak kejar, mungkin boleh maintain untuk late game. Okey, kerana pada saya untuk draft yang kali ini Yushun Shin dan Zetian ni antara hero-hero yang boleh open map lah. Okay, so tak apa. Kita pergi ke game seterusnya. Hi! Are you ready to win some games today? Game seterusnya, ya. Kalau suara saya kuat sangat kan, orang cakap bising sangat kan. Pangeran Seraya ni kena pergi kanan pula. Zero Lion tukar. Okay guys, yang masuk join, yang baru masuk, okay, kita ada hari ni game untuk hari kedua MLBB tournament D-Tech inter batch, inter college lah, dalam college. Jadi dalam belajar D-Tech ni ada masa untuk diorang belajar, ada masa untuk diorang enjoy, ada masa untuk diorang main-main. So ni lah malam ni antara hari kedua lah yang bertemukan antara Zero Lion dan Drone Knight. Untuk game pertama tadi, Drone Knight telah memenangi pusingan tersebut dan bawa kepada game kedua. Jika Zero Lion dapat memenangi pusingan ini, kita akan bawa heret perlawanan ini ke game yang ketiga. Begitulah. Siapa yang mendahului, saya tak pandai tengok game. Okey, untuk pengetahuan Mamadi, game pertama tadi telah dimenangi oleh Drone Knight.
perlawanan ini ada 2 set. Dia macam badminton, dia ada 2 set. Set pertama dia menang oleh Drone Knight. Set kedua, kalau Zero Lion menang, jika Zero Lion menang, akan dibawa kepada set kedua. Oleh Black Factory. Jadi begitulah. Welcome selamat datang yang baru masuk. Okay, bantu saya tap screen, tap je screen sebab banyak. Okay. Okay, off camera bagi laluan untuk orang-orang yang boleh pick dulu. Ya, siapa contohnya mereka saya tahu ready. Okey, nanti terus kita buat dari mula. Oh ya ke? Terima kasih orang-orang macam ni yang bagus yang kita perlukan. Okay. So sekarang okey. 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 Sekarang macam mana? Okey. Siapa menang kongsi sikit hadiah. Siapa menang kongsi sikit hadiah. Okey, good luck semua untuk game kedua. Kita teruskan game yang kedua antara Drone Knight dan Zero Lion. Good luck untuk kedua-dua tim. Okay, untuk pusingan pertama tadi, Drone Knight telah menangi pusingan tersebut. Dia akan bawa kepada set kedua lah. Dia panggil round kedua. Baik. Thank you so much. His heart remains steadfast. Rasa macam bias Team Didi je. Tak lah. Saya tak ada bias. Jangan risau. Saya universal. Kenapa saya nak bias kat Team Didi? Okay. Zero Lion, jika Zero Lion menang pada game ini, game akan diherit pada game ketiga. Kat mana bias tu? Okay, tak ada. Kita neutral. Oh, nampaknya kali ni ditukar. Harley di ban. Dan Nolan di ban, Grok di ban yang dipakai oleh batu tadi. Grok di ban. Susah dia kata. Gameplay ni susah. Okay, thank you so much yang baru masuk. Tap. Good luck untuk anak. Should petals fall. Ini ada peluang Tadi diberitahu di dalam live. Katanya tim Zero Lion ada pro Nathan. Jadi mana tahu peluang dia boleh dapat pakai Nathan, rezeki dia pakai Nathan. Betul. Teha. I've been waiting for too long. Oh, dia tak pakai pun Nathan. Oh, dia pakai lain. Oh, dia pakai kari. Butterflies born by thy wish. Your team is Guided Sampai ya by ibu-ibu. lantern's light. Ibu-ibu sedang melihat anak-anak mereka sedang berjuang. Game ni macam badminton je, tuan-tuan. Tadi set pertama, ni set kedua. Begitu je. Set pertama menang, tukar kot. Begitu. Nanti nak jambu lagi. Banyak-banyak. Your slayer of gods. Banyak lah, tapi kat bawah. Orang depan ni. Jambu habis sudah. Yushushin. Oh, tadi ada Yushushin enggak kan? Come on. Ciao. Pilihan daripada Lawrence. Tadi Lawrence adalah Roma. Mungkin Roma. Dia orang akan pilih Roma. Sama ada Chow XP ataupun ada Roma. Mungkin akan dipilih. Wow, Yushushin di ban.
Okay, apakah banning yang akan dibuat oleh Batu? Sama ada nak ban Nathan, Nathan dah ada dah. Okay, untuk role marksman, goal lane dah ada. Jadi tak perlu. Okay, jika saya mungkin akan ban. Ya betul, Roma. Pisang ada tak? Pisang ada, tapi belum ada buah. For honor. Your team is banning. Okay, kepada yang baru sampai, welcome to the stream. DK Training Advancement Center, Pusat Latihan Kemahiran TVET. Hari ini adalah hari kedua untuk MLBB Tour League antara Drone Knight dan Zero Lion. Okay, hari ni game kedua lah. So game ketiga nanti pusingan hari ketiga akan bersambung pada minggu harapan. Laksa minggu depan weh, Jumaat nasi lemak nat. Oh, raja-raja. Hilda. Wow, glue. Come on. Baik. Satu pilihan yang baik untuk menahan damage tinggi daripada ni apa nama ni? Obsidia. Okay, mungkin high loss boleh membantu buat pertahanan. Kalau glue ni dia single target hero, jadi dia tidak sesuai untuk nahan target daripada Obsidia. Baik. Nampaknya Roma untuk Drone Knight menggunakan hero single target. Mantap. Aulus dipanggil. Kau tu jangan buat tu. Jangan buat main tu. Tu dia. Itu yang kita inginkan, tuan-tuan. Okay, itu yang kita inginkan. Saya pun nak tengok something miracle happen. Sebab tu saya keluarkan gambar saya untuk saya buat record. Jadi kita nak record kan. Dragon Cheerio. Dia kalau macam saya main, kan saya main kat rumah, main kat kedai kan. Oh, tak ada skin ni, tak ada skin kalah ni. Draft mana yang lebih dominan? Kalau dilihat daripada segi draft, nampak lebih kuat di Drone Knight. Tapi untuk late game mungkin akan dikawal lebih oleh Zero Line kerana Hylos dan carry dia ni kalau jadi, dan Aulus selamat hari jadilah. Begitu. Okay. Kita tengok. Tapi kita tak boleh pandang rendah kepada Kadita juga. Kadita ni antara special hero. Kadita, Kagura. Okay, antara special hero yang jarang-jarang ada dan sangat menyebalkan, orang panggil. Oh, ada satu pertarungan di sini nampaknya. Okey, mungkin ya, first blight untuk Chow. Untuk Hai, nama dia Hai. Saya nampak nama dia apa benda dia tulis awal. Oh, batu Hai nama dia. Okay, tak apa. Okay, awal ni satu kematian yang baik untuk Chow, memastikan level ni lebih tinggi daripada XP. Okay, jika saya mungkin akan membawa ataupun menekankan di bahagian tengah. Oh, nampaknya ditarik. Okay, ditarik sekali lagi, dibunuh. Okay. Mungkin tekanan boleh diberikan di bahagian XP lane jika ada Aulus di situ. Okay, mereka akan bermain di sebelah side bawah sebab Turtle ada di situ. Ada Turtle kat situ, dia akan bermain-main di situ lah. Jadi kita akan tengok siapa yang mulakan Turtle dahulu. Okay, Aulus, nampaknya Aulus sudah memulakan Turtle dahulu.
Jadi kita tengok gameplay mereka. Oh, satu kali dikejar. Okey nampaknya. Okey di situ kematian hyper. Okey, sekali lagi dia masuk. Dua-dua hyper. Kematian kedua-dua hyper membuatkan turtle ni stop sekejap. 0-2 JDT. Come on, baik cik. Terima kasih untuk info. Dapat 3-0 tu, kita boleh main penalti. Pastikan JDT pergi final. Okay. Ni kena jaga-jaga sikit. Sebab tu saya cakap tadi, antara rare hero, dia ancient, dia panggil ancient hero. Kagura, Kadita. Jadi 3, saya terlupa satu lagi hero. Hero-hero yang jarang digunakan, tapi bila digunakan sangat menyakitkan hati. Okay, Turtle mungkin akan terus digasak, tapi tak tentu juga, kerana Kadita dah masuk. Lari adalah cadangan yang lebih baik. Diambil oleh Dronite. Dimulakan oleh Zero Lion, tapi diambil oleh Dronite. Okay. Oh, saya terlepas lagi sebelah bawah ni nampaknya. Energy bersanggung 2-0. Tak lagi. Dah habis ke? Dah habis 2-0 tak lagi tak? Dia kena 3-0 tak? Tekanan diberikan di bahagian atas pula. Nampaknya kali ini goal lane sedikit lambat. Kedua-dua hero di bahagian goal lane sedikit lambat untuk mendapatkan kill dan sebagainya. Kill partisipan mereka mungkin agak rendah kalau ikut daripada kiraan duit. Berbeza Berbeza tak banyak antara dua pemain ni. Oh, sekali lagi nampaknya XP lane ni kena perlu dibantu oleh Roma. Sebab Roma ni yang boleh breakkan si batu ni. Batu ni memang kena stun je. Stun je yang boleh menghentikan kerja-kerja mereka. Turtle akan berada di bawah pula selepas dia berada di bahagian atas. Mungkin tekanan akan diberikan di sebelah sini. Betul, zoning yang baik dilakukan oleh Lawrence boleh membuatkan game tu lebih selamat. Kena jaga-jaga lah. Oh tidak. Baik, satu flicker yang baik. Ditangkap, ditutup. Oh, sekali lagi diterik. Ini lagi juga dihentikan lagi. 3 lambat. 2 kali guys. 3 kali. Satu tekanan yang betul-betul terasa mungkin mereka perlu cepat mempersuaikan diri ataupun dah boleh plan untuk memastikan carry cepat fed. Sama ada Roma kena tinggalkan mid lane. Roma kena jaga carry. Sebab saya teka untuk perkiraan kali ini mereka akan tekan di bahagian goal lane pula. Kalau dilihat daripada map, mungkin tekanan akan diberikan di bahagian atas, tapi nampaknya dicuri orange buff pihak Zero Lion. Oh, sekali lagi sebelah bawah. Betul-betul saya lupakan belah bawah. Tekanan yang diberikan begitu tinggi Kalau ikutkan daripada percaturan, Gwyn ni kalah dengan Chow ni. Tapi mungkin boleh diperbaiki ke ataupun disusunkan ke. Kerana ikut daripada plan saya ni, batu ni dia zoning baik. Jadi perlukan Lawrence untuk zoning menjaga. Ya betul, macam tu. Tekanan mereka perlu kuat di bahagian atas untuk memastikan hari ni cepat sikit kaya daripada yang lain. Terima kasih untuk tap screen-nya. Come on. Oh, satu unpredictable choice yang dia buat. Beku banget.
Okey, satu kali dapat. Satu kali dapat, dua kali dapat. Mungkin tekanan ada tinggi di sini. Okey, didatangi oleh datang dari belakang oleh kuda nampak ni. Yang orang datang dari belakang. Okey. Tak boleh jadi juga. Gwyn dah dapat ni. 2, 3, 4, habis. Oh, tidak. Mati. Oh, belum. Okey, baik-baik. Satu gameplay yang baik, kurangkan kematian. Dan patutnya mereka boleh mulakan turtle segera untuk pastikan turtle tidak bertukar kepada Lord. Kerana ada 5 saat sahaja lagi untuk turtle bertukar kepada Lord. Baik. Baik. Okey, untuk game kali ini saya perasan terlalu banyak sangat zoning kecil dibuat khas untuk mid lane. Okey, sebagai Roma kena keluar lagi ni. Roma kena ke depan sikit. Okey, kena buka map. Sebab Karita tu bang, Karita tu macam saya cakap tadi lah. Karita tu dia menunggu masa yang sesuai. Game 1 ke ni, game 2. Game kedua. Sekarang ni game kedua. Okay, sekarang game kedua. Encik Malaikat Maut. Siapa menang? Game pertama tadi Drone Knight. Biru. Sekarang biru lah. Ni sekarang ni tekanan mereka diberikan di bahagian atas. Mungkin dia nak cari Chow. Sekali lagi HI dikejar. Kita cakap dah, kalau HI ni power, you all kena jaga dia ni. Okay, protect. Hilang. Bagus. Macam ni zoning yang kita perlukan. Mesti kena ada high loss. High loss ni antara yang boleh cover up awal. Okay, tapi macam saya cakap tadi, kekurangan duit mereka jauh sangat. 8,000. Hampir 8,000 8,000 dah. Okay, jadi belah atas kalau kita tengok, tekanan mereka pun terasa. Daripada segi duit dan facility ni, mereka dah leading banyak. Tapi mungkin boleh dia cuba di bahagian tengah. Okay, kena jaga sikit. Obsidia ni saya memang tak minat betul ni. Betul. Antara clearance lanes yang terbaik, Obsidia. Okay, mereka mungkin akan mulakan lot sebentar saja lagi. Jadi jika saya zoning mereka ni, kalau tengok batu ni zoningnya jauh betul. Okay, membuatkan tekanan yang tinggi, zero line nak masuk untuk kacau lot. Okay, dan hyper pun dekat atas. Okay, gameplay ada sedikit pressure di sini. Tapi macam saya cakap tadi, apa segalanya mungkin. Jika pertahanan yang baik boleh mereka buat, ini mungkin boleh mereka gunakan dengan betul. Baik, satu susunan yang baik oleh High Loss. Baik, cantik. Okey, baik. Boleh cuba. Mana tenangnya? Oh, tidak. Tekanan kuat daripada Obsidia. Ya ampun, Obsidia. Jaga defense yang baik perlukan. Saya tak tengok item. Kita kena tengok item jap. Roma kalau tak ada Athena Shield, kaya raya Karita. Okay, mungkin daripada segi ni mungkin kita kena tengok halusi. Okay, dia orang ni sambil main sambil training. Mungkin saya akan nasihatkan selepas ini ke macam mana ke dan sebagainya. Okay, cara mereka mencorakkan, menggunakan item, jaga gameplay. Okay. Patutlah saya nampak high loss ni cepat sangat berboost. Dua mesh damage. Okay, maknanya kena pakai Athena Shield tu cepat yang mungkin. Okay. Tengok tu.
Atas. Baik. Tapi segalanya mungkin. Boleh juga dibuat. Okay. Apa-apa saja mungkin boleh berlaku. BTR pernah buktikan. Todak pernah buktikan. Okay. Mereka boleh menang dengan satu laluan tengah saja. Okay. Mungkin diorang boleh bertahan. Menunggu lot seterusnya. Mungkin mereka boleh buat sesuatu. Pada saya, untuk perkiraan kali ini, kita kena make sure Kari cepat fed. Untuk memastikan damage dealer mesti tinggi lah. Okay, ni satu corak permainan yang menarik dan mereka hold minion. Okay, mereka hold minion untuk laluan tengah dan laluan atas. Inhibited turret tinggal 2 lagi. Jadi mungkin tekanan tu akan diberikan tinggi. Mungkin sebelah atas mungkin boleh di cover up. Okay, kena berhati-hati kerana Franco ni permainan dia hari ni agak baik dalam menarik dan stunning hero. Okay. Okay, ini masa dia. Okay, now or never. Maknanya mereka kena pastikan defense lot kali ni betul-betul sekata. Pastikan Kari mestilah berada di belakang dan Aulus antara yang akan memecahkan damage. Okay, Aulus ni juga yang boleh pecahkan shield. Jadi jika boleh dia membantu pada waktu awal, mungkin mereka boleh beri tekanan yang tinggi kat situ. Okay, sebelah atas. Pada saya, kita boleh cuba jual belah atas tu. Kita kena pastikan sebelah lot yang banyak membantu. Okay, kita akan tengok ni. Kita akan tengok MM. Kita akan fokus kepada MM mereka. Mana gameplay? Cuba cepat. Sementara baik ni boleh clear. Baik. Oh, Obsidia, sakitnya kau. Oh, maniac. Oh, habis. Habis. Satu gameplay yang baik daripada Drone Knight. Kita dapat dinafikan. Tahniah kepada mereka. Okay, satu gameplay yang baik. Permainan yang baik. Mungkin cara pemilihan item pada waktu early game kurang. Tu je. Okay, gameplay okey dah. Mungkin pemilihan pemilihan item kurang. Okey. Uyo, ada nombor. Uyo. Okey tuan-tuan pun tengok teamfight participant memang banyak dijalankan bersama. Tapi kalau tuan-tuan tengok daripada Lawrence dan Pangeran Trial ni, mereka rapat berdua. Jadi untuk penjagaan hero yang lain, contohnya Shah, Hai, mereka tak dapat nak masuk untuk backup. Mereka kena ingat damage dealer yang tertinggi ni dalam kiraan saya ni, kalau ikut daripada item, antaranya Hai ni dengan Shah ni. Okay? Tapi tak apalah. Okay? Mungkin ini sebagai satu latihan kepada mereka. Tak apa. Okay? Kita akan teruskan lagi dengan game-game seterusnya. Mereka akan jumpa balik. Mereka tak jumpa balik lah. Mereka jumpa semua tim-tim yang lain. Johan daripada kumpulan ni akan dibawa kepada pusingan akhir. Jadi terima kasih kepada semua-semua yang hadir pada hari ni untuk tonton live ni. Okay? Thank you so much. You all memang gempak. Okay? Kepada anak-anak murid saya yang sedang bermain ni, baru lepas main ni, jangan bersedih. Tak ada apa-apa pun yang nak disedihkan. Ini adalah salah satu ujian. Balik habis game ni dah boleh try ni postmortem. Okay? Postmortem reset untuk next week game seterusnya. Pastikan game seterusnya menang. Okay? So good luck. Yang menang tahniah. Yang kalah good luck untuk next game. Okay guys, terima kasih sangat-sangat kerana terus bersama dengan saya pada hari ini. Apa saja saya nak. Let's welcome the future. Kita nak buat apa ni?
Saya ada 5 minit lagi untuk berbual. Ada soalan nak tanya ke apa ke kan? Okey, nak belajar apa ke, belajar macam mana ke, macam tu lah. Okey, mana tahu kan ada orang nak tanya-tanya, cik, ni belajar macam mana? Okey, daripada gameplay je, cik, item apa yang sesuai? Kalau saya tahu, saya boleh suruh dia. Live yang semalam tak boleh rewatch ke? Boleh. Kita record, kita auto record. Nak tengok live yang semalam ke? Tengok balik Tak apa, jangan risau. Untuk anak murid saya, nanti saya akan letak dalam satu link. You boleh rewatch balik game you main. Okay, boleh. Semua ni auto recorded. Jangan risau. Okay, untuk bahagian yang tadi tu, jika saya diberikan apa ni? Alamak, tak ada pula hero-nya. Okay, kalau saya diberikan peluang, kalau sebagai high loss, mungkin saya tengok daripada sebelah damage yang tinggi. Untuk critical match, saya akan pakai barang-barang critical dulu lah. Defend. Apa counter hero Obsidia? Obsidia ni stun je. Stun je boleh counter dia. Buat masa ni lah. Okay, sebab lagi satu, Obsidia ni dia stun ataupun team fight. Kalau Bio dia jalan seorang, satu lawan satu, memang tak boleh makan lah. Dia kena macam tu. Poyo, pergi ambil vacuum sama vacuum. Syah boleh main? Boleh. Semua boleh main. Tadi tu semua boleh main. Cuma pemilihan item, early game, dekat mid game, dekat late game tu kena pandai. Lepas tu masa dah start pilih tu, dah pick hero, and then dah cukup 5 nak start tu, dah boleh tengok. Okey, susunan dia macam ni. Okey, siapa yang kena first blood, you kena tahu. Okey, first blood dia daripada siapa. Jadi bila dia dapat first blood, mungkin energy dia, dia punya damage akan lebih tinggi. So siapa yang kita kena beli barang dulu? Roamer kena start zoning di bahagian-bahagian yang ada first blood. Round banyak sikit. Roamer banyak sikit round, duit dapat banyak. Okey, sebagai roamer, kalau nak cepat fat untuk bertahan, kena cepat duduk kat semak, pandai buka map dan sebagainya. Dapat cek untuk tim GL semalam tim tu memang baik. Kerja dia langgar je. Mungkin kelebihan dia pada defensif daripada kumpulan LSD. Apa nama kumpulan semalam? LSD. Sebab LSB tu dia okey juga semalam tu. Tapi dia macam takut-takut. Jadi geng langgar ni mengambil kesempatan. Dia mengambil kesempatan untuk melanggar. Sebab LSB dah takut-takut. Begitu. Waalaikumsalam. Amir. Sihat Amir? Dia kena bantai oleh Zero. Bantai dah oleh Zero. Tak. Scrim bang. Scrim ni adalah satu benda yang berbeza dengan tournament. Tekanan dia lain. Gameplay dia lain. Semangat dia lain. Dan sebagainya lah. Jadi you all kena, okey dah kalah ni, buat postmortem sikit lah. Tulis, tengok apa yang kena buat. Hero dia kuat kat mana, hero ni kat mana. Kan? Kena tengok. Scream kan try draft. Betul. Try je draft. Okay. Mungkin semalam tu saya dah nampak dah geng langgar ni mungkin baik. Tapi saya tahu mesti ada satu ataupun dua orang ataupun lebih yang short call. Jadi ianya sedikit berbahaya. Gameplay yang baik perlukan satu short call yang baik. Kena ada seorang captain. Kena macam tu lah. Seorang je boleh bagi short call, seorang je boleh bagi arahan, seorang je boleh susunkan. Lebih baik. Bila dah masuk minta tolong boleh ramai. Tapi seorang je yang macam okey nanti aku pergi sini, seorang. Kena ada seorang yang macam tu. You all dah okey dah. Ini dah pun dah baik dah. Saya jauh lah level. Tapi maksud saya you all pun okey juga. Cuma main game ni dia macam belajar juga. Jangan asal main game langgar je. Walaupun nama geng langgar, tapi dia bukan langgar je. Semalam pun dia ada ilmu juga. Hayal tunggu sekejap. Tamus masuk lambat. Tu benda-benda macam tu yang kena praktikkan. Kena ada short call yang baik.
saya cadangkan, saya galakkan kalau you all nak tambah cik, apa yang nak kena improve? Pastikan Roma yang short call. Lepas tu Roma kena banyak sikit hero pool. Kalau nak main baik, nak pergi jauh, kena banyak hero pool. Lepas tu kena cari hero yang OP sekarang. Hero meta sekarang, pakai hero meta sekarang. Macam tu. Kenapa handsome sangat? Jangan lah. Tak handsome, dah beruban lah. Nampak? May the stars guide you to victory. Waalaikumsalam Aikman. Rindu kat Man. Okay guys, saya pun dah mencapai jam 1 jam. Terima kasih kepada semua yang menonton. Terima kasih yang follow. Live tak dapat uban. Live tak dapat uban. Terima kasih yang menonton. Kita jumpa lagi pada minggu harapan. Tarikh seterusnya untuk game pusingan kedua antara Geng Langgar dan Zero Lion pada 14 hari bulan 5. Besok ada. Besok ada Geng Langgar dan Zero Lion akan bermain pada pusingan kedua. Lepas tu pusingan kedua, game keempat LSB akan bertemu dengan Donat pada 18 minggu harapan, 18 hari bulan 5. So jadual ni saya dah cakap dah dengan staff saya lupa nak bagi dia untuk send ke dalam TikTok. Nanti kita akan letak dalam TikTok. Okay guys. Okay, so you all jaga diri baik-baik. Bang Jo. Okay, take care semua. Terima kasih yang tengok, yang follow, like live tadi ni. Kita jumpa esok untuk game seterusnya. Okay, untuk game seterusnya esok 14 hari bulan. Betul. Okay, mungkin sedikit lambat sikit lah sebab kita nak pergi surau kan, baca Yasin. Lepas tu baru kita balik. Okay, so lambat sikit. Okay guys, take care. Love you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.